Break down, come on. Pergi ke taman memetik melati, singgah sebentar tepi titi. Permainan tradisional warisan sejati jadi inspirasi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pintar IPC KTRI. Seperti yang kita tahu, permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang sangat bernilai dalam masyarakat kita. Antaranya ialah permainan ketinting yang sering dimainkan oleh kanak-kanak pada masa dahulu sebagai aktiviti riadah dan hiburan. Dalam konteks pendidikan, permainan tradisional boleh dijadikan sebagai medium pembelajaran yang kreatif dan menyeronokkan. Dengan menggabungkan unsur permainan dalam pengajaran, guru dapat menarik minat murid serta mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna. Sehubungan itu, kumpulan kami telah menyediakan satu bahan bantu mengajar iaitu ketinting kata kerja yang dapat membantu murid memahami dan mengenal pasti kata kerja dengan mudah dan menarik. Jadi, mari kita lihat bagaimana pelaksanaan permainan ketinting kata kerja ini. Jom! Kata kerja ada dua jenis, satu transitif dan juga tak transitif. Transitif perlu objek selepasnya. Objek itu adalah kata nama. Contohnya melihat bola, mengambil buku, memberikan hadiah. Huruf tebal dalam ayat di bawah adalah kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif. Ayat adik tersenyum melihat kelasnya yang kini sangat ceria. Perkataan kembali ialah tersenyum. Jawapannya ialah kata kerja transitif. Betul ke cikgu? Boleh. Salah. Alamak! Salah, sebenarnya itu merupakan kata kerja tak transitif. Oh, baru saya tahu cikgu. Ya, nanti kamu tengok balik nota yang cikgu katakan. Ya, okey. Baik cikgu. Nice. Dalam penghasilan BBM ini, unsur kreativiti yang dilihat apabila permainan tradisional ketinting diadaptasi sebagai alat pembelajaran bahasa. Guru tidak hanya menggunakan pengajaran biasa, sebaliknya mengubah suai tikar ketinting dengan meletakkan soalan-soalan dan nota lagu kata kerja. Apabila murid melompat pada petak tertentu, mereka perlu menjawab soalan-soalan yang diberikan berkaitan kata kerja untuk menguji tahap pemahaman mereka. Pendekatan ini menunjukkan kreativiti kerana guru menggabungkan unsur permainan, pergerakan fizikal dan pembelajaran bahasa dalam satu aktiviti. Selain itu, penggunaan warna, gambar dan susunan petak yang menarik juga membantu merangsang minat murid untuk terus belajar. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana BBM ketinting kata kerja ini mengaplikasikan kreativiti dan estetika dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pertama, elemen seni estetika visual di sini bukan sekadar hiasan. Penggunaan warna-warna yang kontra dan harmoni serta jenis tulisan yang jelas pada BBM ini dapat membantu menarik tumpuan murid. Kreativiti dan reka bentuk ini memastikan ruang fizikal dioptimumkan untuk pembelajaran yang berkesan dan sangat menarik. Kedua, elemen muzik. Melalui imbasan salah satu kod QR, elemen audio diperkenalkan.
Kreativiti dalam melodi dan lirik lagu kata kerja ini merangsang minda sepada sedar murid. Estetika bunyi yang harmoni menjadikan pengulangan bahasa sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan, bukan yang membosankan. Ketiga, elemen pergerakan. Di sinilah estetika kinestetik berlaku. Contohnya, setiap murid yang mengikuti permainan ini perlu melempar batu dan melompat sebelum menjawab soalan dan melengkapkan permainan ini. Ini menghubungkan tindakan fizikal dengan kefahaman makna bahasa secara menyeluruh. Produk ini turut mencabar intelek. Terdapat kod QR soalan mengikut aras. Ada rendah 2 markah, ada sederhana 3 markah dan ada setinggi 4 markah. Maka jelaslah bahawa BBM Ketinting Kata Kerja yang telah kami hasilkan dapat memberikan kesan positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran murid kerana telah menggabungkan elemen seni, muzik dan pergerakan. Ketinting ini bukan sekadar hamparan di lantai. Ia merupakan fungsi yang sistematik. Jadi seterusnya kita melihat kepada fungsi ketinting kata kerja yang kumpulan kami hasilkan. Yang pertama, ketinting kami berfungsi untuk set induksi, di mana sebelum melompat, murid akan mengimbas kod QR utama untuk mendengar dan menyanyi lagu kata kerja. Ini adalah fasa dengan izin warm up kognitif mereka. Yang kedua, ketinting kata kerja kami berfungsi untuk pentaksiran, di mana setiap kotak mempunyai kod QR yang membawa murid ke soalan berbeza aras mengikut kemampuan pemikiran mereka sendiri. Kami menggunakan taksonomi Bloom untuk memastikan perkembangan pemikiran mereka, iaitu menggunakan tahap 2 dengan 2 markah yang berfokuskan kepada aspek mengingat, tahap ketiga yang mempunyai 3 markah yang berfokuskan kepada aspek memahami, dan tahap yang terakhir adalah tahap yang tertinggi sekali yang mempunyai 4 markah yang berfokuskan kepada aspek membina ayat sendiri. Jadi, mengapa ketinting kata kerja kumpulan kami hasilkan ini relevan untuk pendidikan masa kini? Terdapat 3 kelebihan utama. Yang pertama adalah mobility dan flexibility, di mana produk ini sangat ringan dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Ia tidak terhad di dalam kelas sahaja, guru boleh menggunakannya di dewan, di koridor atau kawasan terbuka untuk aktiviti pembelajaran luar bilik darjah. Yang kedua, BBM yang kami hasilkan ini mempunyai elemen didik hibur yang sangat banyak, di mana kami menggabungkan elemen vokal iaitu nyanyian, fizikal iaitu lompatan atau kinestetik dan visual iaitu mempunyai warna-warni yang ceria. Hal ini memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza mengikuti VAK. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berbeza, differentiated learning. Melalui pemberian markah yang berbeza, 2, 3 dan 4 markah, kami memberi ruang kepada murid mengikut tahap keupayaan mereka. Murid akan rasa tercabar untuk mendapatkan markah tertinggi iaitu 4 markah melalui soalan membina ayat yang secara tidak langsung mengasah kemahiran kebat mereka. BBM kami juga unik kerana kami turut mengaplikasikan unsur teknologi maklumat yang bersesuaian dengan ancakan yang ke-7 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Secara tuntasnya, ketinting kata kerja kumpulan kami hasilkan ini adalah solusi yang terbaik kepada PDP yang aktif. Ia membuktikan bahawa subjek bahasa Melayu boleh diajar secara moden melalui pengintegrasian TMK tanpa melupakan akar budaya permainan tradisional kita sendiri. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.